akan menganalisis kesalahan tata bahasa yang terdapat di dalam video pendidikan kanak-kanak. Ayo sama-sama kita saksikan. Ayo. Boleh makan banyak-banyak. Aisyah, awak tengah buat apa tu? Saya tengah tengok kartun ni. Tapi itulah, saya tengok banyak betul kesalahan dalam video-video kartun ni. Saya pun perasan macam tu. Jom kita tanya Iman. Jom. Apa pendapat dia tentang kesalahan ini? Jom. Sekejap. Iman. Aisyah. Sebenarnya saya dengan Husna tadi baru lepas tengok kartun tau. Lepas tu banyak betul lah kesalahan dalam video kartun tadi. Boleh tak Iman tolong kami untuk cari kesalahan yang ada dalam video kartun? Oh, boleh. Kalau macam tu, kita panggil Husna, lepas tu kita analisis sama-sama. Jom. Boleh. Sebelum kita mulakan perbincangan kita, lebih baik kita tahu apakah itu sintaksis. Sintaksis merupakan cabang ilmu tata bahasa yang mengkaji susunan, hubungan dan fungsi kata dalam ayat. Dengan erti kata lain, sintaksis meneliti bagaimana perkataan itu digabungkan untuk membentuk frasa, klausa dan ayat yang gramatis. Perkataan yang akan dibentuk akan menjadi seperti Ali membaca buku, Ali bermain bola. Seterusnya ialah binaan ayat. Binaan ayat merujuk kepada struktur atau susunan unsur-unsur ayat untuk menyampaikan maksud tertentu. Dalam bahasa Melayu, binaan ayat boleh dibahagikan kepada beberapa jenis utama, iaitu ayat tunggal yang mengandungi satu subjek dan satu predikat sahaja, seperti Ali makan nasi. Manakala yang kedua ialah ayat majmuk. Ayat majmuk mengandungi dua atau lebih ayat tunggal yang digabungkan. Terdapat tiga jenis utama, iaitu ayat majmuk gabungan hanya menggunakan kata hubung seperti dan, tetapi, atau. Yang kedua, ayat majmuk pancangan, iaitu terdapat ayat kecil atau anak ayat dalam ayat yang besar. Dan yang ketiga ialah ayat majmuk campuran, iaitu merupakan gabungan antara majmuk gabungan dan majmuk pancangan. Baiklah, saya akan menerangkan apa itu subjek. Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan atau hal yang hendak diceritakan. Ia merupakan fokus atau pelakon utama dalam ayat. Subjek biasanya terdiri daripada frasa nama, sama ada kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama diri dan lain-lain. Dalam susunan ayat biasa, subjek hadir di hadapan predikat. Seperti contoh, murid itu membaca buku. Rumah mereka sangat besar. Beliau seorang guru. Apa itu predikat? Predikat dalam tata bahasa ialah bahagian ayat yang menerangkan tentang subjek. Dengan kata lain, predikat memberikan maklumat tentang perbuatan, keadaan atau ciri yang berkaitan dengan subjek ayat. Predikat ini terletak selepas subjek dalam ayat. Kebiasaannya dia mengandungi kata nama, kata kerja, kata adjektif atau kata sendi nama. Dan dia juga menyatakan apa yang dilakukan, dialami, dimiliki atau berlaku pada subjek. Objek ialah unsur yang menerima atau mengalami perbuatan yang dilakukan oleh subjek dalam ayat yang mengandungi kata kerja transitif, iaitu kata kerja yang memerlukan objek sebagai penyambut. Antara ciri-ciri objek ialah terletak selepas predikat, iaitu selepas kata kerja transitif. Seterusnya, saya akan menerangkan apa itu penerang. Penerang ialah unsur atau perkataan yang berfungsi memberikan maklumat tambahan, perincian atau penjelasan terhadap inti sesuatu frasa. Kehadirannya bertujuan untuk mengehadkan atau mengkhususkan makna inti sekaligus menjadikan frasa lebih tepat dan bermakna. Sebagai contoh, frasa nama rumah
membawa makna umum, tetapi apabila ditambah penerang seperti rumah kayu, maknanya menjadi lebih khusus, iaitu rumah yang diperbuat daripada kayu. Dalam bahasa Melayu, penerang biasanya hadir selepas inti dalam frasa. Contohnya, kereta baharu atau baju merah. Oleh itu, penerang berperanan penting dalam membentuk frasa yang spesifik, padat dan jelas dari segi maksud. Keterangan ialah unsur tambahan dalam ayat yang digunakan untuk memberikan maklumat lanjut atau penjelasan tambahan tentang sesuatu perbuatan. Dengan kata lain, keterangan ini membantu menjelaskan mengapa sesuatu perkara itu berlaku. Jadi, antara ciri-ciri keterangannya adalah yang pertama, memberikan maklumat tambahan kepada predikat, dan yang kedua, hadir di hujung ayat, serta yang ketiga iaitu bukan unsur wajib dalam ayat tetapi menjadikan ayat itu lebih lengkap dan jelas maksudnya. Tahu tak siapa yang kerja di pelabuhan? Ya, pertama ada Puan Bel. Dia penyelia pelabuhan itu. Dia sudah berada di sana selama sebulan dan sangat-sangat baik. Dan juga ada Terry, sebuah kereta kontena yang sangat besar. Dalam cerita ini terdapat kesalahan tata bahasa dalam ayat yang berbunyi, dia sudah berada di sana selama sebulan dan sangat-sangat baik. Kesalahan dalam ayat ini terletak pada penggunaan perkataan sangat-sangat. Dalam tata bahasa Melayu, penggandaan kata penguat seperti sangat tidak dibenarkan dan kata penguat itu seperti sangat, amat atau terlalu yang hanya digunakan sekali sahaja di hadapan kata adjektif untuk menunjukkan maksud penguatan kata tersebut. Oleh itu, bentuk sangat-sangat dianggap tidak gramatis atau berlebihan maksudnya. Ayat yang betul ialah dia sudah berada di sana selama sebulan dan sangat baik. Sebagai tambahan, jika kita ingin menunjukkan penguatan yang lebih tinggi daripada sangat, kita boleh menggunakan kata seperti terlalu baik, amat baik atau baik sekali. Kesimpulannya, Kata penguat adalah untuk menegaskan sesuatu perkara dan tidak boleh digandakan dalam ayat. Ingat! Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jadi semua dah tengok kan video tadi? Jadi berdasarkan video tersebut, terdapat beberapa jenis kesalahan dari aspek sintaksis dan tata bahasa yang menjejaskan kegramatisan ayat. Dari segi jenis kesalahan yang pertama, terdapat kesalahan pemilihan kata dalam frasa kenderaan depan. Kata depan dikategorikan sebagai bentuk bahasa percakapan yang tidak sesuai digunakan dalam konteks rasmi kerana kata itu tidak menepati bentuk baku seperti yang telah dijelaskan dalam Kamus Dewan Bahasa edisi keempat. Kesalahan ini tergolong dalam kesalahan morfologi kerana melibatkan bentuk kata yang tidak tepat. Oleh itu, bentuk ayat yang gramatis ialah kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan di hadapan, yang menggunakan kata hadapan sebagai bentuk standard bahasa Melayu. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Kamu semua mesti tertanya-tanya, apa kesalahan kedua yang terdapat dalam video tadi? Jadi, kesalahan yang kedua ialah kesalahan penggunaan kata sendi nama, iaitu frasa berwaspada dengan titik buta. Menurut Tata Bahasa Dewan 2015, kata kerja berwaspada sudah membawa maksud berhati-hati terhadap sesuatu. Maka, penggunaan kata sendi dengan selepasnya menyebabkan ayat ini menjadi lewah dan tidak gramatis. Oleh itu, bentuk ayat yang betul dan tepat ialah berwaspadalah terhadap titik buta. Kesalahan ini menunjukkan kekeliruan dalam penggunaan kata sendi yang sering berlaku dalam komunikasi harian. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah. Jenis kesalahan ketiga yang terdapat dalam video tadi adalah melibatkan kesalahan struktur ayat perintah.
iaitu dalam ayat berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah. Struktur ini menampilkan dua perintah serentak yang menyebabkan ayat menjadi janggal dan kurang harmoni dari aspek sintaksis. Menurut kaedah pembinaan ayat dalam bahasa Melayu, sesuatu ayat perintah seharusnya membawa satu arahan yang jelas supaya tidak menimbulkan kekaburan dalam makna. Maka bentuk ayat yang lebih gramatis ialah berhenti apabila lampu isyarat merah menyala. Ayat ini bukan sahaja lebih tersusun, malah menunjukkan hubungan sebab dan akibat yang memperkukuh kejelasan makna. Faham? Walaupun petikan asal dalam video keselamatan jalan raya ini berkesan untuk komunikasi lisan dan santai, ia sebenarnya tidak menepati sepenuhnya standard tata bahasa baku bahasa Melayu. Ketidakgramatisan ini berpunca daripada beberapa aspek utama iaitu morfologi, penggunaan bentuk kata yang tidak baku serta sintaksis dan diksi, pemilihan kata sendi yang salah dan struktur ayat perintah yang tidak tepat. Oleh itu, pengubahsuaian terhadap aspek-aspek tersebut amat penting bagi memastikan penghasilan ayat yang lebih formal, gramatis dan jelas maknanya dalam konteks penyampaian mesej keselamatan jalan raya. Jadi, selepas ini, kalau nak hasilkan sesuatu video ataupun teks, pastikan kita menggunakan bahasa yang betul ya. Barulah mesej kita mudah difahami dan nampak lebih profesional. Ingat tau! Lain kali makan je apa yang dihidangkan. Tak elok memilih tau. Penat tuan rumah memasak. Baiklah, saya akan teruskan dengan menganalisis ayat tersebut daripada aspek tata bahasa iaitu morfologi dan juga sintaksis. Kesalahan morfologi dalam unit pertama terletak pada penggunaan bentuk kata yang tidak baku, khususnya melibatkan bentuk singkatan lisan yang kerap digunakan dalam pertuturan seharian tetapi tidak diiktirafkan dalam penulisan rasmi. Penggunaan bentuk ini melanggar aturan ejaan dan pembentukan kata dalam sistem morfologi bahasa Melayu. Baiklah, kesalahan daripada aspek morfologi yang pertama ialah penggunaan je. Penggunaan je merupakan bentuk singkatan bagi partikel sahaja. Kesalahan ini berpunca daripada pengguguran morfem penuh serta pengurangan suku kata yang menjadikan bentuknya tidak baku. Dalam konteks formal, kata sahaja mesti digunakan sepenuhnya untuk mengekalkan kejelasan dan kegramatisan ayat. Yang kedua, penggunaan tak. Kata tak ialah bentuk singkatan bagi kata nafi tidak. Kesalahannya terletak pada pengguguran vokal dan pengurangan suku kata yang menjadikan bentuk ini bersifat lisan dan tidak sesuai digunakan dalam konteks penulisan akademik atau rasmi. Bentuk baku tidak hendaklah digunakan bagi menunjukkan pematuhan terhadap kaedah morfologi standard. Baiklah, seterusnya penggunaan tau. Kata tau merupakan bentuk singkatan bagi kata kerja tahu yang sering digunakan sebagai unsur penegas atau seruan dalam komunikasi lisan. Kesalahannya ialah pengguguran suku kata akhir, hu serta penggantian vokal menjadikan bentuk tersebut tidak gramatis dari segi ejaan dan sebutan. Dalam bentuk baku, perkataan tahu harus digunakan sepenuhnya. Kesalahan-kesalahan ini secara keseluruhan menonjolkan ciri bahasa pertuturan yang tidak sesuai dalam konteks rasmi atau penulisan ilmiah. Oleh itu, ia menyebabkan unit 1 dianggap tidak formal dan tidak menepati sistem morfologi baku. Sebaliknya, unit 2 iaitu ayat penat tuan rumah memasak tidak menunjukkan sebarang kesalahan morfologi. Semua perkataan dalam unit ini iaitu penat, tuan rumah dan memasak dibentuk serta dieja dengan betul menurut kaedah bahasa baku. Baiklah, dari segi sintaksis, analisis menunjukkan bahawa perbezaan ketara antara kedua-dua unit terletak pada cara klausa dihubungkan serta susunan unsur dalam ayat. Baiklah, yang pertama ialah gabungan klausa tersirat. Dalam unit 1, lain kali makan je apa yang dihidangkan tak elok memilih tau, terdapat dua klausa utama. Satu berbentuk perintah, makan je apa yang dihidangkan, dan satu lagi berbentuk penyata,
tak elok memilih tau. Namun, kedua-dua klausa ini digabungkan secara tersirat tanpa penggunaan kata hubung seperti kerana, sebab atau oleh itu. Binaan seperti ini lazim dalam pertuturan harian kerana memberi kesan santai dan spontan, tetapi dalam konteks bahasa baku, pengguguran kata hubung tersebut dianggap tidak tertib dari segi struktur sintaksis. Oleh itu, bentuk yang lebih gramatis ialah lain kali makan sahaja apa yang dihidangkan kerana tidak elok memilih. Gabungan yang lengkap ini memperlihatkan hubungan sebab dan akibat dengan lebih jelas serta menepati struktur ayat majmuk yang formal. Secara keseluruhannya, petikan ini memperlihatkan percanggahan dari segi kegramatisan. Unit kedua, penat tuan rumah memasak adalah betul dan menepati bahasa baku dari aspek morfologi serta sintaksis, khususnya melalui penggunaan ayat songsang yang gramatis. Namun begitu, unit pertama, lain kali makan je apa yang dihidangkan, tak elok memilih tau, tidak gramatis kerana mengandungi beberapa kesalahan yang ketara, terutamanya penggunaan bentuk singkatan lisan seperti je, tak dan tau. Selain itu, binaan gabungan klausa tersirat dalam ayat tersebut turut menjejaskan kejelasan struktur sintaksisnya. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa punca utama ketidakgramatisan petikan ini terletak pada aspek yang tidak formal dan penggunaan bentuk bahasa percakapan dalam konteks yang sepatutnya rasmi. Bila dah kemas semua, Meh ikut lagi. Tapi Aris nak tunggu Papa dengan Mama. Alah, dia orang sampai malam nanti. Baiklah, dari tontonan video pada zaman dahulu yang bertajuk Kawan Biar Seribu menunjukkan terdapat kesalahan penggunaan bahasa. Jadi kesalahan yang pertama ialah bila dah kemas semua, Meh ikut laki. Kesalahan dalam ayat ini terletak pada penggunaan perkataan meh. Perkataan meh merupakan bahasa Selangor yang sering digunakan dalam pertuturan tidak rasmi, terutamanya dalam dialek tertentu. Dalam tata bahasa Melayu standard, perkataan ini tidak wujud dan tidak diterima dalam penulisan rasmi. Oleh itu, perkataan meh perlu digantikan dengan kata ajakan yang betul seperti mari atau jom bergantung kepada konteks ayat. Ayat yang betul berbunyi, bila sudah kemas semuanya, mari ikut aki. Seterusnya, kesalahan ayat kedua dalam video ini ialah diorang sampai malam nanti. Kesalahan dalam ayat ini ialah penggunaan perkataan diorang. Bentuk diorang dalam bahasa tidak baku yang berasal daripada gabungan perkataan dia dan orang. Dalam bahasa Melayu standard, kata ganti nama yang betul ialah mereka. Oleh itu, ayat yang betul ialah mereka akan sampai malam nanti. Apa nak bawa kita ramai lain kat mana ni? Alah, dekat je. Jadi, berdasarkan petikan video Apa Kata Yaya Utamakan Keselamatan, terdapat beberapa kesalahan dari aspek tata bahasa dan sintaksis yang menjejaskan kegramatisan serta ketepatan struktur ayat. Yang pertama, wujud kesalahan dari aspek penggunaan kata tidak baku dan bahasa percakapan seperti kita orang, kat, je, tak ada. Kesemua kata ini merupakan bentuk bahasa lisan yang digunakan dalam komunikasi tidak formal dan tidak terdapat dalam Kamus Bahasa Dewan edisi ke-4. Bentuk yang gramatis dan standard ialah kami, di, sahaja, tiada. Oleh itu, ayat Tok Abah nak bawa kita orang main layang-layang kat mana ni? Wajar diperbetulkan menjadi Tok Abah hendak membawa kami bermain di mana? Untuk menunjukkan struktur yang betul dan sopan. Tok bawa pelan je. Oh, kucing boleh. Oh, break. Atuk okey ke?
Uish, nak tercabut jantung atuk. Jadi kesalahan kedua yang terdapat dalam video tersebut ialah terdapat kesalahan struktur ayat tanya dan ayat penyata yang tidak lengkap seperti atuk bawa belanja dan nak tercabut jantung atuk. Ayat-ayat ini kekurangan subjek yang jelas dan penggunaan kata kerja yang tepat menjadikannya janggal dalam konteks bahasa standard. Bentuk ayat yang lebih gramatis ialah Datuk memandu dengan perlahan saja. Aduh, jantung Datuk hampir tercabut kerana terkejut. Jadi, sebab tu kawan-kawan kena ingat pakai tali pinggang keledar setiap kali naik kereta. Seterusnya, kesalahan lain melibatkan penggunaan partikel dan seruan tidak baku seperti alah dan je yang menjejaskan kesantunan serta keformalan bahasa dalam konteks pendidikan. Ayat seperti alah, dekat je, kat taman je wajar digantikan dengan tidak jauh, hanya di taman sahaja supaya mesej lebih formal dan jelas. Selain itu, frasa sebab tu kawan-kawan kena ingat kena pakai tali pinggang keledar setiap kali naik kereta menunjukkan kesalahan sintaksis pada struktur ayat sebab akibat. Kata hubung sebab itu merupakan bentuk percakapan sedangkan bentuk baku ialah oleh itu atau sebab itu. Maka ayat yang betul ialah oleh itu kawan-kawan mestilah memakai tali pinggang keledar setiap kali menaiki kenderaan. Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat! Baiklah, berdasarkan video sebentar tadi, terdapat beberapa kesalahan yang boleh dianalisis. Bagi kesalahan yang pertama, kesalahan ini berlaku apabila bentuk perkataan yang digunakan tidak menepati peraturan ejaan dan sistem morfologi bahasa Melayu baku. Bagi perkataan yang pertama, saya ingin memberi peringatan tentang ejaan kata ganda daripada frasa sapaan kawan-kawan. Frasa sapaan kawan-kawan merupakan kata ganda penuh yang digunakan untuk menandakan hubungan mesra. Menurut kaedah ejaan baku, semua kata ganda penuh wajib dieja menggunakan tanda sempang bagi memisahkan dua unsur kata yang sama. Oleh itu, bentuk ejaan yang betul ialah kawan-kawan. Baiklah, kesalahan yang seterusnya ialah bentuk singkatan lisan. Bagi perkataan sorang-sorang, sorang-sorang ialah bentuk singkatan bahasa lisan atau selangar yang tidak diiktiraf dalam tata bahasa dewan. Kesalahannya berpunca daripada keguguran morfem terikat se pada awal perkataan. Dalam bentuk baku, kata ini mesti dieja sebagai seorang-seorang. Penggunaan bentuk singkatan ini menunjukkan pengaruh pertuturan tidak formal yang perlu dielakkan dalam konteks rasmi. Baiklah, seterusnya kesalahan yang terakhir ialah penggunaan kata kerja dasar tanpa imbuhan. Dalam ayat jangan cakap dengan orang tidak dikenali, kata kerja cakap digunakan dalam bentuk dasar tanpa imbuhan. Dari segi morfologi, perbuatan bertutur dalam bahasa baku memerlukan imbuhan supaya menjadi kata kerja yang lebih gramatis. Oleh itu, bentuk yang lebih tepat ialah bercakap atau penggunaan perkataan lain iaitu bertegur sapa. Penggunaan kata dasar tanpa imbuhan ini mencerminkan laras bahasa lisan dan dianggap tidak sesuai untuk penulisan atau komunikasi formal. Baiklah, dari sudut sintaksis pula, kesalahan utama dalam petikan ini berkait rapat dengan binaan frasa nama relatif, pemilihan frasa kerja dan struktur ayat larangan. Yang pertama, pengguguran kata relatif wajib klausa pancangan. Frasa orang tidak dikenali merupakan binaan frasa nama relatif yang telah mengalami pengguguran unsur wajib iaitu kata hubung relatif yang. Dalam struktur bahasa baku, klausa penerang tidak dikenali mesti dipancangkan kepada frasa nama orang melalui kata relatif ini. Oleh itu, bentuk yang betul dan gramatis ialah orang yang tidak dikenali.
Pengguguran kata yang seperti ini lazim dalam bahasa lisan kerana dianggap menjimatkan perkataan. Namun, dalam konteks penulisan rasmi, perlulah dielakkan. Seterusnya, dalam ayat pertama, frasa pandai jaga diri, walaupun dapat difahami, ianya kurang tepat dari segi struktur sintaksis baku. Gabungan kata adjektif pandai dan kata kerja dasar jaga diri tanpa imbuhan menjadikan frasa ini bersifat lisan. Untuk bentuk yang lebih gramatis, ianya boleh diperhalus menjadi menjaga diri dengan bijak. Binaan ini bukan sahaja lebih formal tetapi juga menepati pola frasa kerja berimbuhan yang diiktiraf dalam bahasa baku. Baiklah, yang terakhir sekali ialah potensi penggabungan ayat larangan. Dua ayat larangan dalam petikan ini iaitu jangan main sorang-sorang dan jangan cakap dengan orang tidak dikenali sebenarnya boleh digabungkan untuk menghasilkan struktur yang lebih padat dan teratur. Melalui penggabungan secara ayat majmuk setara, kedua-dua ayat ini boleh dirangka semula menjadi jangan bermain seorang-seorang dan jangan bercakap dengan orang yang tidak dikenali. Oleh itu, gabungan ini bukan sahaja mengelakkan pengulangan struktur larangan tetapi juga memperlihatkan kejelasan dalam penyampaian makna. Jadi macam itulah penggunaan sintaksis yang betul. Baru saya faham tentang peraturan-peraturan yang ada dalam tata bahasa Melayu ni. Betul. Jadi nanti kita perlu gunakan Dewan Tata Bahasa ni dalam kehidupan seharian supaya kita tidak akan melanggar peraturan-peraturan yang terdapat dalam Kamus Tata Bahasa Dewan. Jadi, kita perlulah merujuk Kamus Tata Bahasa Dewan untuk menjadi seorang guru yang cemerlang. Kesimpulannya, bahasa Melayu ialah lambang jati diri bangsa dan wadah utama dalam menyatu padukan masyarakat di negara kita. Namun, dalam arus kemodenan dan penggunaan media sosial yang semakin meluas, penggunaan bahasa yang betul semakin dipinggirkan. Ramai dalam kalangan kita cenderung menggunakan bahasa rojak atau bentuk ejaan yang tidak baku, tanpa menyedari kesannya terhadap kualiti dan keindahan bahasa Melayu itu sendiri. Apabila bahasa tidak digunakan dengan betul, nilainya akan semakin pudar. Bahasa yang sepatutnya menjadi medium ilmu dan komunikasi yang berkesan akan kehilangan ketepatan serta keindahannya. Oleh itu, kesedaran untuk menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam pertuturan dan penulisan amat penting. Ia bukan sahaja mencerminkan kepribadian dan tahap pendidikan seseorang, tetapi juga menunjukkan rasa hormat terhadap bahasa kebangsaan kita. Oleh sebab itu, setiap individu perlu memainkan peranan dalam memelihara kemurnian bahasa Melayu. Kita boleh bermula dengan perkara mudah, seperti membetulkan cara kita menulis, menyemak tata bahasa dan mengelakkan penggunaan bahasa rojak secara berlebihan. Jika setiap daripada kita berusaha menjaga dan menghargai bahasa ini, bahasa Melayu akan terus kekal indah, berwibawa dan menjadi kebanggaan bangsa Malaysia. Ingat, semua pihak perlu ambil cara ya.